Tiga perangai kebiasaan cuti sekolah yang merugikan. Cuba semak, jangan sampai kau termasuk tiga perangai ni. Pertama, bangun lambat. Bila hari cuti kau rasa bebas sangat, tidur sampai tengah hari baru bangun. Hakikatnya bila kau buka mata je, separuh hari dah lesap tanpa hasil. Kedua, terlalu leka dengan telefon. Scroll, tengok video, main game, balas mesej, sekali tengok jam, dah berjam-jam tak bergerak. Seronok sekejap tapi lepas tu rasa kosong. Dan ketiga, hidup tanpa hala tuju. Bangun tak tahu nak buat apa, ikut mood, akhirnya bosan dan rasa cuti ni tak ke mana. Jadi kalau kau nak cuti yang betul-betul berbaloi, buat sebaliknya. Cuba biasakan bangun awal, hadkan masa depan skrin dan tulis senarai ringkas benda yang kau nak buat atau capai. Percayalah, bila cuti ada arah, kau akan rasa lebih puas dan bermakna. Kau setuju tak? Cuba komen apa perkara bermanfaat yang dah dibuat masa cuti sekolah ni.